Di antara pamer kuasa, ketika dia ada kuasa, orang perlukan dia sampai-sampai orang terpaksa tunggu dia, padahal tak perlu pun orang menunggu dia. Contoh, orang perlu sign, tanda tangan. Padahal tanda tangan tu berapa lama? 2 saat, 3 saat, 3 detik je, habis, ya kan? Tapi kerana dia nak tunjuk kuasa, kau tunggu di luar sudah. Kadang tunggu sampai 2 jam orang sabar. Pernah rasa tak? Sering ya? Apatah lagi office. Pengurusan surat tu sekejap je, mungkin dalam 2-3 hari settle. Tapi dibiarkan sampai 2 tahun. Selagi boleh dibuat susah, untuk apa dibuat mudah? Mungkin hari ini kau punya kuasa. Ingat, kuasa suatu hari akan pergi. Hari ini kau punya jawatan, suatu hari jawatan akan lepas. Ada masanya manusia pension. Betul tak? Umur 60 tahun, 65 tahun berhenti kerja, kau status kau sama dengan yang lain. Sementara Nabi SAW katakan, man yassara musliman yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang mudahkan urusan orang muslim, maka Allah mudahkan urusannya dunia akhirat. Jadi jangan mentang-mentang kita ada kuasa, lepas tu tunjuk kuasa dengan bagi susah orang lain.